Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni video kita orang, aku dengan bini aku naik motor. Sekarang kan nak raya, jadi kita orang nak pilih untuk naik motor pergi Bahau je. Lepas tu nanti nak singgah Bazar Ramadan. Jom ikut kita orang jalan-jalan dekat Bahau. Okay, Hamid. Betul tu. Betul lah tu. Macam mana dia tutup kan? Masuk je lah. Oh. Masuk kan? Kak, mana satu? Tu? Delete kan? Ni? Ayolah. Dah sampai dekat Kiara. Sekarang ni misi kita orang nak pergi cari tudung. Bini aku nak pergi cari tudung. Tudung belum beli lagi. Jadi jom kita cuci mata sekejap cari tudung. Harap tak lama lah cari tudung. Ramai orang dekat Kiara. Kerongsang banyak ni kerongsang. RM1 saja. Dah rasa vibe raya dia. Lagu raya dah pasang kat mana-mana dah ada lagu raya sekarang. Orang tengah shopping raya. Kalau tak esok, lusa raya. Cari tudung. Mana tudung? Pergi cari tudung mana apa? Hijau. Bukan ini lumut ni bukan emerald. Cari mana lumut? Bukan, emerald green. Okey lah, harga tudung dia RM10, ada RM28, ada RM15. Tak mahal. Kita biarkan bini aku pergi cari tudung dia. Sebab kalau nak tunggu jawabnya sampai buka nanti tak adalah. So aku pergi jalan jap tengok baju ke apa-apa dekat sini kan. Kita cuci mata je lah. Jom. Kalau tadi tu syurga untuk perempuan, ini syurga untuk lelaki pula. RM139, RM310. Awal-awal baju dia. Yang lelaki cuci mata dekat bahagian lelaki je kan. Ikut perempuan ni sekarang pening kepala weh. Siapa yang ada bini tahulah macam mana perasaan dia. Kat sini ada penghibur badut seni. Dia OTU dan dia buat inilah belon ni. Siapa nak bayar boleh bayar RM1 je satu. Ada satu ringgit sampai RM4. Wah, cantik lah belon dia buat. Yang ni RM1. Untuk satu belon RM1. Murah lah. Jadi siapa yang nak buat lebih boleh lebih lah. Itu siapa dia buat belon. Laki perempuan. Perempuan. Okey, kita bayar ramai-ramai. Okey. Mana bini aku Mana bini aku? Bini aku dah sesat dekat dalam lautan tudung tu. Tak jumpa. Yang mana ni? Tadi ada dekat sini. Mana dia bini aku? Hai. Jumpa dah. Jumpa tak yang? Jumpa dah? Berapa banyak satu? Wah, dah jumpa dah satu. Dah berjaya ditangkap. Cari anak tudung. Tadi kita cari mak tudung. Sekarang kita cari anak tudung pula. Kat sini semua jenis tudung ada. Korang nak cari tudung bawal ke, tudung tenggiri ke, buka 14, buka 46 ke, semua ada. Orang tengoklah banyak tudung kat sini. Nak cari tudung boleh datang dekat sini. Kiara Square Bahau. Banyak tu baju raya banyak. Balik daripada shopping tudung, terus singgah bazar je. Bazar di Semenanjung. Jadi kat Bahau ni ada. Tengok beli jodoh untuk berbuka. Hari ni waktu panas jadi air semua dapat sedap. Panas ni dekat minus macam panas. Dekat aku kat Bahau ni. Ni beli. Maggi. Bakmi. Iya, daging kan.
memang rindu. Cinta nak jumpa lagi dah. Jumpa tahun depan. Tahun depan nak jumpa kalau banyak umur. Kalau banyak umur. Panas ni. So hot. Panas. Ada muka pak. Oh ni kuih. Banyak kuih. Dah, betul. Macam kuih ada. Tengok apa yang dia. Ayam. Nak beli apa yang goreng? Sampur raya. Sampur raya. Mana ni? Dia cikang. Dia lai cikang. Ini nak beli lai cikang sebab dekat Sarawak lai cikang dia goreng sikit. Kita beli lai cikang ni. Cikang plastik bang. Kang kecil kan? Ya. Ini sama Durian Belanda satu. Plastik juga. Durian Belanda dengan air lai cikang. Musim panas ni orang memang cari air ni. Okay, settle hari ni dah jalan pergi bazar. Beli apa ni? Beli air dan air. Lepas tu ada beli kuih sikit. Settle. Bini aku dapat cari tudung dia tadi. Sekarang ni kita orang nak balik. Kau puasa kat sini 7.30. Okay, terima kasih yang tengok. Tunggu next video kita buat apa. Tunggu next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.